Okey, saya tengah melintas satu monumen iaitu Bahirong orang Albania lah, Skanderbeg. Untuk episod kali ini, kita akan ke Tirana di Albania. Tirana merupakan bandar ibu kota Albania pada tahun 1920, terletak 17 batu timur pantai Laut Adriatik. Ia juga terletak di tengah-tengah negara dikelilingi oleh gunung dan bukit, antara bandar paling basah dan paling cerah di Eropah. Tirana, Albania diasaskan pada awal abad ke-17 oleh seorang jeneral Turki dan bandar ini secara beransur menjadi pusat perdagangan. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang dekat mana ni? Kita dekat Tirana, Albania. Dia punya ibu negara. So, first stop saya dekat sini, kita pergi satu masjid namanya Etembe, yang mana dulu pernah satu ketika Albania ni di bawah komunisme dan juga diktator masa tu telah meninggal, dan masjid ini merupakan tapak saksi revolusi, sebab bila dalam komunisme tak boleh pergi masjid dan sebagainya. So, bila hari revolusi tu mereka beramai-ramai masuk ke masjid dan menandakan telah berakhir pemerintahan komunisme dekat Albania ni. Dan Albania ni majoriti sebenarnya orang Islam. Saya dapat tahu lebih kurang 40% orang Islam. So, ni adalah Masjid Etembe ni. Seni bina Turki. Okey, saya tengah melintas satu monumen iaitu Bahirong orang Albania lah, Skanderbeg. Dia ni dulu bersekutu dengan Osmaniyah dan satu ketika dia rebel against Osmaniyah dan diangkat sebagai hero Albania ni. Okey, kat belakang saya ni ada museum yang mana mural depan ni dia menunjukkan perjuangan rakyat Albania dari awal-awal. Kita tengok dari zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Perang Dunia Kedua hinggalah sekarang. Kisah perjuangan satu negara yang sangat hebat teruskan bersama kita. They finished this, and even now this can withstand a nuclear attack. Inside you can see he built it like office and bedrooms for all his government, not just for himself. Okey, dekat Tirana ni juga kita sampai satu tempat nama dia Bang Art. Dia bunker yang pemimpin lama dia dulu buat, boleh tahan serangan nuklear katanya. So, yang dah convert jadi museum sekarang. Alhamdulillah, meal kat Albania yang penting halal. Betul lah. KFC tak halal. Tadi Burger King pun tak. So, tadi tanya orang lokal kat sini, dia kata ni kedai Nona. Nasi, ikan. Okey. Bismillah. Dia rasa sikit lah dia punya tu. Ikan ni. Rasa orang kampung tu. Ikan. Bismillah. Bismillah. Tak lah rasa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikan goreng. Okey, tadi baru lepas makan kat Tirana, Albania. So sekarang nak cari masjid je. Tapi tak susah sangat lah masjid tu, ada satu tu masjid. Jumpa dah masjid. Alhamdulillah dekat Albania ni mudah juga nak dapat makanan halal. Macam hotel kat Rosa Park ni memang dia ada mention lah ham halal, sausage halal. So kita boleh makan dengan senang hati. Tips dia apa dekat sini? Tips kat sini kalau nak tahu halal ke tak, kita tanya halal ke tak. Nanti dia akan jawab. Macam best ke best Tirana Albania ni?
Jom jelajah Balkan bersama Jelajah Dunia by KU JDT. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KU JDT.